Okay guys, so first video hari tu boleh pula Nisa punya video hilang sound. So kali ni Nisa nak share dekat korang semula untuk games cat match ni. Okay, so yang pertama sekali Nisa nak bagi tahu dekat sini ada macam biasa dua withdrawal method. Yang ni adalah tin tuna dan yang ni adalah Nisa panggil sebagai cat coins lah. So kita pergi dekat tin dahulu. So dekat tin ni dia ada dua. So ada seal dengan ada tiket. So tiket ni dia daripada invite friends lah. So kalau korang invite friends, korang akan dapat tiket. So untuk withdrawal, korang boleh tengok kat sini RM7.50, 150 tiket dan korang boleh withdraw sehingga RM600 lah. Iaitu menggunakan 8,000 coins. 8,000 coins pula. 8,000 tiket. So, untuk seal pula, korang boleh pecahkan telur. So, dekat sini, pecahkan telur, korang boleh dapatkan macam mana. So, dekat sini, korang boleh buat task lah. Complete daily task. At least 3 per day. Ataupun earn hammer ni. So, dekat sini, korang boleh join. First challenge entry. Okay, so korang kena dapatkan 90%. So macam mana? Korang boleh gunakan pengetuk ni. Tekan je sekali untuk ketuk. Dan korang boleh tengok kat sini. Dah dapat lagi reward. And then korang ketuk lagi. Lepas tu dapat lagi. So macam tu lah korang boleh gunakan. And then dekat sini pun ada lucky treasure lah. Korang kena collect, lepas tu akan dapat bonus. Tu untuk tin tuna. Untuk cat coins pula, korang boleh tengok kat sini. Yang macam ni, coin punya ratio fix at 1,000:1. So maksudnya, kalau dekat sini, Nisa ada coin sebanyak 11,100. So Nisa boleh withdraw sebanyak RM11.10. Okay. So, untuk task ni korang boleh tengok lah. Korang completekan daily task. Lepas tu korang boleh dapatkan pengetuk ni. So, nanti korang buat lah. Watch video apa semua. Invite friends. Dan sebagainya. So, cara nak main dia. Kita tekan je dekat button play ni. So, dekat sini, korang boleh nampak goal kita adalah 10 tapak kaki kucing colour biru dan juga muka kucing warna hijau. Okay. So, tapak kucing kita buat dulu. Lepas tu, korang boleh macam tu lah. Kita tapak kaki kucing lagi. Okay, so dah dapat macam tu. Kejap. Alah, tertekan. Ya Allah. Saya nak buat benda lain tadi. Ni dah dapat. Okay. Sebab silap. Okay, so kita. So, korang kena completekan dalam move yang diberikan lah. So, macam ni. Untuk korang dapatkan extra bonus, korang boleh tonton iklan. So, Nisa memang suggestkan sangat untuk after setiap level tu, korang tonton iklan supaya korang punya reward akan digandakan. Okay. So, kalau kata korang tekan claim sahaja, reward korang akan rendah sikit lah berbanding kalau korang tonton iklan. So, Nisa suggestkan untuk korang tonton iklan sebab dia punya iklan adalah iklan pendek. So, macam ni korang dah dapat 30 sen tuna punya can. So, nanti korang bolehlah withdraw. Okay. So, setiap X match ni korang akan dapat tapak kaki kucing. So, untuk nak withdraw dekat seal ni, dia menggunakan
satu tapak kaki kucing yang korang boleh withdraw RM50 ataupun RM100. Okay. So faham cara nak dapatkan coins macam mana, cara nak withdraw macam mana, sebab mungkin akan confusing sikit sebab dekat sini ada beberapa cara untuk withdraw. Cumanya korang boleh fokuskan dekat sini lah untuk korang nak withdraw. So yang ni sebab dia punya withdrawal dia direct je. Korang kumpul coins tu, lepas tu nanti dapat lah dia punya duit. Okay. So selain daripada tu, korang boleh tekan button check in juga. So korang check in je setiap hari. So setiap hari yang korang check in ni nanti korang akan dapat reward yang berbeza lah. Okay. So itu sahaja. Nisa harap korang try sendiri games-games yang Nisa share, sebab semua games yang Nisa share setakat ni adalah legit. Korang tak perlu nak keluarkan sebarang modal. And kalau korang nak cepat ataupun nak withdraw lebih banyak, korang boleh cuba untuk invite friends. Okay. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.